Ini kuku Icon dengan masalah dia tak sejuk. Tapi bila saya on ni nampak dia ada masalah protect nampak dia blinking ni. Ni ada masalah protect jadi saya buka dulu dia punya cover semua. Okey, ni bahagian dalam dia nampak silikon, dia punya silikon cover untuk board ni dah cair melekit-lekit sikit lah. Jadi sekarang saya nak menjampi sikit, saya nak suruhkan masalah ni, hai keluarlah engkau masalah. Okey, jadi kemudian saya pasang semula cover untuk board ni dan juga cover depan ni. Sekarang saya letakkan sensor untuk saya check dia punya bacaan suhu air tu sebelum on dan selepas dah on, tengok air boleh sejuk tak. Okey, sekarang saya hidupkan. Bila dah hidupkan nampak display dia tulis standby bila dah tulis standby ni dia suruh tunggulah kejap. Kita tunggu je lah, tunggu kat sini tengok berapa lama dia tengah standby ni. Kemudian kalau okey tu dia akan keluarlah jam. Nampak ni. Sekarang dah button-button ni pun dah boleh touch Sebelum ni dia berkelip. Jadi sekarang kita kena tunggu dalam 1 jam lah nak tengok dia punya air tu boleh sejuk ke tak boleh sejuk. Sekarang 30.8 darjah Celsius. Kita akan tengok dalam masa sejam. Okey, sekarang dah sejam dah ni. Sekarang dah suhu air dia dah cecah 17.8. Dia lambat sikit ni nak sejuk ni, dia ambil masa sikit. Okey, sekarang kita akan tunggu jam yang kedua. Okey, dah 2 jam Tengok bacaan dah boleh turun 4.9 darjah Celsius. Nampaknya okey dah ni, tak ada masalah. Air dah boleh sejuk Okey, sekian.